Hai, Assalamualaikum semua. Ikutkan hari ni hari Selasa akan ada satu bak pick up. Bak pick up tu macam almari ke perabot-perabot yang kita tak nak pakai lagi kat rumah. Selangor akan buat servis pick up barang-barang tu terpakai hari Selasa di kawasan saya. Cuma saya tak sempat lagi nak settlekan barang-barang yang saya nak buang tu lah kiranya. So tak sempat. Ingatkan sempat malam tadi nak kemas-kemas rumah, tapi tak sempat ya. Sebab sampai rumah lewat semalam kan hujan. So macam biasa hari ni kita nak bagi tahu ada kereta Azia RM100 sehari, kereta Saga RM110 sehari dan juga Beza RM110 sehari. Siapa yang ada saman tolong selesaikan segera, sebab kalau saman parking RM10 saja dalam tempoh 48 jam macam tu. So kalau korang sorokkan receipt ke tak bagi tahu kat kita pun kan, macam tak best lah benda tu. Hutang tetap hutang. So siapa yang ada saman kereta sewa dengan saya, saman polis, saman JPJ, saman apa-apa sekali saman, tolong selesaikan dengan segera. Okay, bye. Assalamualaikum.